Bursa Malaysia Securities bertindak tegas terhadap aktiviti dagangan manipulatif yang mencemarkan integriti pasaran. Seorang wakil peniaga berlesen, Nurendran alias Parathan, dikenakan denda ringgit Malaysia RM59,000, amaran awam serta diarahkan keluar daripada industri selepas didapati melakukan siri dagangan berulang yang disengajakan. Siasatan mendapati beliau menggunakan akaun IVT miliknya bersama akaun ahli keluarga di organisasi peserta lain, mewujudkan gambaran palsu seolah-olah wujud permintaan aktif terhadap beberapa kaunter tersenarai. Gabungan aktiviti ini memberi kesan kepada harga pasaran dengan mengekalkan atau menaikkan paras harga sekaligus menjejaskan keyakinan pelabur. Keputusan ini dibuat selepas penelitian bukti dagangan dan corak transaksi. Bursa Malaysia menegaskan komitmen untuk memastikan pasaran kekal telus, adil dan berintegriti.